Satu bakul ni berapa ringgit? RM10 saja. Dapat free gift pula? Dapat free gift ni. Hari ni kita singgah dekat Farmer Point Batu Cave untuk terjah jualan Agro Madani. Kita nak tanya sikit peniaga yang jual barangan tempatan dekat sini. Apa specialnya jualan Agro Madani ni? Jom! Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Boleh tak kita nak tahu hari ni bawa durian apa? Kita bawa Musang King, Blackstone, D2, IOI dengan udang merah. Sebenarnya apa beza durian clone dengan durian biasa? Beza dia yang ni ciri macam ni. Oh Beza. dah berapa lama cik join jual Agro Madani ni? Kita join sejak 4 bulan lepas. Dah 2 ke 3 tahun dah. Ini adalah tahun kedua, tak silap. Apa produk yang cik bawa untuk hari ni? Hari ini kita bawa pakcoy organik. Keluaran kita semuanya sayuran yang bebas racun dan bebas baju kimia. Hari ni kami bawa jagung, kami buat style lombok. Kat mana tanam jagung ni? Beruas. Beruas. Beruas Perak. Saya bawa jualan sayur kampung yang mana hasilnya adalah tanaman kami sendiri daripada komuniti orang asli Bukit Lagong. Semua hasil ni ada yang daripada aquaponik, ada yang memang pakai baju organik. Kami Victopia daripada Cagak Jering membawa buah tin segar dan juga produk-produk berasaskan buah tin. Jual Agro Madani ni membantu tak cik? Sangat membantu. Pihak Farma memberi ruang kepada pengusaha untuk menjual terus kepada pengguna. Memang membantulah sebab ini adalah hasil orang asli kan, komuniti kan. Jadi dari segi perniagaan tu Farma membantulah. Dia membantu memberikan exposure kepada kami supaya lebih ramai lagi orang yang kenal buah tin itu sendiri dan produk yang kami tawarkan kepada customer lah. So setakat ni paling laku apa? Sekarang ni sambal nasi lemak dengan chili oil dengan sambal belacan. Setakat ni alhamdulillah paling laku buah tin dan juga teh, daun tin. Nampak macam pucuk bakul Medan tu, sayur organik tu memang alhamdulillah. Baju kerasa. Banyak ada apa dalam bakul ni? Bakul ni dia ada telur, bihun, mi, bawang dan madu tualang. Satu bakul ni berapa ringgit? RM10 saja. Dapat free gift pula? Dapat free gift ni. Hari ni apa yang akak beli dekat jualan Agro Madani? Makanan, bahan basah sikit lah. Untuk akak rasa beza tak harga dekat jualan Agro ni dengan harga kat luar? Macam bahan mentah, saya tengok macam ada beza jugalah. So, lebih murah kat sini lah. Kenapa cik pilih bakul ni untuk beli? Buat murah lah. Memang beza lah harga kat luar dengan dekat jualan Agro Beza ni. sangat lah. Lepas ni kalau ada lagi jualan Agro Madani, abang join tak? InsyaAllah kita join. Sekiranya kami dijemput, kami akan join. Mesti nak. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Farma yang sangat membantu kami dari sudut advice dari sudut packaging, advice dari sudut penyediaan produk dan juga memberi ruang kepada kami untuk mempromosikan produk kami. Terima kasih. Banyak betul produk tempatan yang menarik hari ini. So, kalau korang nak cuba, jangan lupa terdatang jualan Agro Madani dekat seluruh negara. Kita support usahawan tempatan sebab barangan pun menarik dan harga pun mesra poket. Okey?